Kumpul mainan, kumpul kenangan. Hari ni kita nak kumpul Bobo Galaxy Card. Ini adalah Starter Deck Bobo Galaxy Card versi yang ketiga yang memaparkan kad istimewa kita iaitu Bobo Boy Supra. Seperti biasa, dalam satu starter deck ni anda juga akan dapat satu arena mat yang boleh anda gunakan untuk bertarung dengan kawan anda. Starter deck yang ketiga ni telah dikeluarkan oleh Monster pada tahun 2022 dan ini adalah starter deck pertama yang memaparkan satu poster mega gabungan. Dengar cerita lain, ini adalah starter deck pertama yang memaparkan kad-kad baru yang tak ada dalam pack-pack biasa. Deck bagi era BGC hanya ada 20 keping kad sahaja. Jadi untuk mega poster ada 18 kad dan kita ada 2 kad tambahan untuk melengkapkan 20 keping kad kesemuanya, tak termasuk kad awesome. Untuk era MGC, satu deck kena ada 30 kad, tak termasuk kad awesome. Jadi ada sedikit perbezaan lah deck di era BGC dan deck di era MGC. Dan inilah kad rare kita ataupun kad istimewa yang pertama, Bobo Solar Grade A. Kad ni tak ada efek ya. Diikuti dengan yang kedua, kita ada Bobo Highlander dan bila kita fusionkannya, jadilah Bobo Supra. Starter deck ini juga memperkenalkan kad alternate yang pertama di era BGC. Kita ada retaka biasa dan juga retaka gamma. Untuk kad yang kedua, kita ada Bobo versi biasa diikuti dengan Bobo Boy Supra. Deck ni sekarang memang sangat rare. Siapa yang ada deck ni? Cuba tulis kad apa yang paling korang suka di ruangan komen di bawah.